Sebuah skuter dengan reka bentuk yang sangat menarik datang dengan teknologi yang premium tau. Harga dia bawah RM10,000 saja. Inilah dia W Moto Griffin 205. Berkapasitikan enjin 198cc liquid cool final drive menggunakan belting dengan kuasa 19.4 horsepower dan 17.5 horsepower. Bagi aku untuk kategori 200cc ni dah cukup dah untuk korang pakai harian, sekali-sekali pergi jalan jauh ataupun pergi weekend ride. Suspension hadapan menggunakan telescopic fork, menggunakan sistem brake jenis Chakra, dual channel ABS, ada traction control lagi tau. Saiz rim dia 14 inci. Sistem brake belakang menggunakan single disc Chakra dan juga ada dual channel ABS. Sistem suspension dia menggunakan dual shock absorber preload, siap ada tabung dekat sini ha. Untuk saiz tayar dia 14 inci. Griffin 205 ni juga didatangkan dengan reka bentuk yang sangat menarik. Bahagian hadapan didatangkan dengan lampu LED dengan DRL dia yang sangat garang guys. Lampu belakang pun guna LED juga. So far untuk overall motor ni reka bentuk dia sangat berbaloi dengan harga dia. Kalau korang memang selalu pergi ride jalan jauh ataupun pergi kerja jauh kan, motor ni sangat sesuai untuk korang lah. Didatangkan dengan kapasiti tangki dia 11 liter. So anggaran boleh pergi dalam 300 km plus. Kalau korang selalu bawa barang, tak payah pening-pening nak pakai top box lah. Motor ni didatangkan dengan kapasiti storage bawah seat dia yang bagi aku sangat luas. Anggaran boleh masuk dalam 1 biji helmet dekat dalam ni. Antara teknologi premium yang ada pada motor ni didatangkan dengan paparan meter TFT digital berwarna. Power. Harga bawah RM10,000. Berwarna guys. Selain tu dia juga didatangkan dengan sistem smart key lah. So korang tak payah pakai kunci fizikal lah. Okay, kunci dia korang letak je remote kat sini dan korang boleh terus start jalan. Selesai masalah. Untuk memastikan pemanduan yang lebih baik pada waktu hujan, motor ni juga dilengkapi dengan dual channel ABS dan juga traction control tau. So daripada sistem keselamatan dia, korang tak payah risau lah. Bahagian hadapan pula didatangkan dengan satu storage. So korang boleh lah letak barang-barang kecil macam handphone ke ataupun remote motor korang boleh letak kat sini. Kalau korang nak charge phone, di bahagian dalam pun ada charging port Type C dan juga USB Type E. Alright guys, so itulah tadi serba sedikit spesifikasi yang ada pada motor ni. So kalau korang rasa korang berminat dengan W Moto Griffin 205 ni, korang boleh terus dapatkan di Etiong Motorsport Setapak. Kalau korang nak aku review motor lain lepas ni, cuba korang komen kat bawah motor apa yang korang nak tengok.